Patiklah yang bernama Badang. Ampun tuanku. Gelaran Wahid Sate diberikan mendiang Lok Wan To yang juga pemilik pertubuhan Ketai dan digunakan sejak beliau berlakon dalam filem Pontianak bersama Maria Menado. Filem tersebut berjaya bertahan selama 3 bulan di panggung Ketai sehingga mampu memberikan saingan sengit kepada filem Hollywood Samson and Delilah. Allahyarham terbabit dalam puluhan filem sejak berada dalam industri seni bermula pada tahun 1957. Di antaranya termasuklah filem Pak Pandir Moden, Jula Juli Bintang 3, Masuk Angin Keluar Asap Serangan Orang Minyak dan Cucu Datuk Merah. Selain itu tidak dilupakan filem Cik Mat Parang Tumpul serta filem Badang. Malah bintang kelahiran Riau, Indonesia yang dibawa berhijrah ke kota Singapura pada usia 5 tahun itu juga kerap diundang membintangi filem tempatan seperti Pontianak Harum Sundal Malam pada tahun 2004 dan filem Sinario XXX pada tahun 2005. Beliau sememangnya terkenal dengan naskah genre lawak jenaka ketika berpayung di bawah studio Cathay Chris sehingga digelar sebagai Jerry Lewis Malaya.